Bila time dapat rumah customer berbumbung, dia panas. Bila kita dapat yang tak berbumbung, dia hujan. So ini kita ada satu C-Class Original Mercedes. Siapa pakai C-Class ni, dia pandai pilih kereta. Sebelum kita servis, kita nak buat inspection dulu. First, kena check brake fluid dulu. Brake fluid 0%. So cantik lagi. Ini owner memang jaga lah. Next, kita nak check air filter pula. Kalau tengok ni, actually okey lagi lah. Dia tak hitam sangat. Ni kita keluarkan, tembak angin. Sorry guys, silap saya. Bukan air filter tapi cabin filter. Bila tengok-tengok, baru perasan dia tak ada plastik housing. Settle, masukkan balik lah. Ni air filter lah. Okey juga sebenarnya. Ni mungkin 2 kali servis baru tukar lah. Kita bersihkan dulu. Sebab head technician buka semua ni, kita tak sini dulu. Next, kita nak check brake pad lah. Saya tak payah check pun tak apa sebab customer minta tukar. Tapi kita tunjuk. So kita akan guna tool ni. Masuk. Ni ketat lah. Tak boleh. So memang betul-betul time untuk tukar brake pad lah. Next, kita nak check spark plug agak. Sebab dia tak nak keluar, kita jadi pancing. Dapat satu ikan spark nama dia. Dia punya ni okey lagi lah, not that bad. Tapi nampak ada kesan lah. Bawah-bawah ni apa semua. Next service. Last, kita nak check bateri lah. Kita buat bateri test. Bateri health dia 73%. Sekarang kita nak buka oil filter. Sebab tadi kita punya salah satu mekanik dah drain tanpa bagi tahu kita. Balik nanti dia kena oil filter dia pun cabut dah. Patutnya tak ada jadi sini ni. Patutnya dia lock ni. Jom kita cuci. Dalam Mercedes ni dia ada 3 o-ring Ni baru o-ring pertama, ini o-ring kedua, o-ring ketiga, 2 dan nombor 3. So ni oil filter baru, masuk je. Tengok dia automatic lock. So takkan jatuh. Nampak ni. O-ring pertama, o-ring kedua dan last one, ketiga. Dan dia boleh masuk. Okay, selesai. Owner tadi dia cakap dia servis dengan kita sebab dia tengok ada beberapa review kita buat yang engine je bersih lah. Video ni korang kena tengok. So tadi pun kita check dia punya engine dia ada perang-perang sikit lah. Hopefully kita bolehkan jadi dia punya engine warna silver. Harap kita menang goal lah. Let's go. Minyak goreng KFC. Ini yang buatkan ayam korang crispy lah. Tapi atas risiko sendiri lah. 4 liter dan so lagi 2 liter setengah. Alright, selesai. So last kita cucuk OBD untuk kita tengok error code yang ada masuk dalam kereta ni. So actually quite okay lah. So ada satu je cakap internet connection tak ada kat head unit. So itu je lah. Lain semua okay lah. Cantik lah kereta ni. Okay guys, settle. Kita buat minor service untuk C-Class ni. Jadi korang kalau ada C-Class ke apa-apa, roger je. Mijau AutoCare.